minta nasihat pandangan agama tentang kedudukan saya, perbuatan saya, apa yang telah saya lakukan, apa yang telah berlaku pada diri saya beberapa tahun yang lepas. Saya cuba, saya dah berhenti, cuba bertaubat kepada Allah dan cuba membetulkan jalan hidup saya, membersihkan jalan hidup saya, perbuatan saya, menambahkan ibadat saya. Tapi hidup saya masih runsing, dihantui oleh apa yang telah berlaku pada saya 4-5 tahun yang lepas, sampai meninggalkan kesan pada hubungan saya dengan orang sekeliling saya, keadaan saya dan hidup saya, emosi saya terganggu. Saya telah pergi melakukan umrah 2 kali, ampun taubat Allah, dan insyaAllah izin Tuhan saya nak pergi haji insyaAllah datang ni. Tapi saya masih tak puas, tak tenang, masih runcing tentang apa yang berlaku pada saya. Saya salah seorang bermangsa homoseks, sebab anak Ibrahim kasih anak Ibrahim itu dan telefon ni bagi tahu kat mana. Malam tu dia telefon saya, hubungi saya, isi handphone. Kemudian dia suruh saya berjumpa pada keesokan harinya petang. Dia suruh saya tunggu depan satu tempat dekat Medan Damansara, pusat bandar Damansara. Dia suruh saya tunggu kat situ. Kemudian dia akan datang ambil. Dia suruh saya tinggal dalam kereta saya kat situ lah. Dia akan datang ambil dengan kereta dia. Lepas tu dia bagikan telefon tu pada Datuk Seri, dan Datuk Seri cakap dengan saya dalam telefon tu, dia kata kenapa yang susah sangat tak nak jumpa dia kan, dia melawak-lawak lah. Tak ada, saya kata saya segan lah nak jumpa orang besar-besar kan. Tak ada segan apa, dan saya macam dia juga dia kata. Saya kata okey lah, besok insyaAllah kita jumpa lah. Saya dia bawa terus di rumah. Setelah ada keesokan hari tu saya pergi ke sana, saya tunggu sekejap. Petang lah, saya tak ingat pukul apa petang. Dan saya pergi kereta semua sampai, datang ambil saya, terus pergi ke rumah kat Bukit Damansara. Saya belum pindah ke rumah Timbalan dan kemudian saya bawa masuk daripada pintu dapur. Dan semua tu bawa saya naik bilik dia, duduk sekejap, dia bagi saya minum apa semua. Sekejap Datuk Seri pun masuk. Saya khabar pegang jabat tangan saya, peluk. Tapi saya selain sebab lama maknanya pelukan tu lama kan. Dia kata ni lama saya tunggu ni bertahun-tahun ni, sejak kenal dia lagi. Saya rasa tak sedap lah bila dia tak kenal dia kan. Peluk saya, kemudian pas satu rumah ada dalam bilik tu kan. Saya rasa semacam ni nak tolak pun tak tahu. Maknanya 3 orang lah waktu tu. 3 orang. 3 orang. Kemudian dia ajak saya duduk atas katil. Duduk saya macam tu. Dan berbual sikit lah. Dia kata, duduk ulang-ulang lah. Dia kata lama tunggu apa ni, jual mahal lah, apa lah, susah nak jumpa lah. Kita tanya khabar apa semua. Tangan mula berjalan kan. Tangan pun setelah terjadi benda tu kan, ditindih saya kan, berlakulah hubungan homoseks lah. Saya dengan dia. Saya nak tolak tak boleh. Waktu tu Sukma masih ada? Oh, dia tak keluar tak? Oh. Lepas tu pernah tu saya notice dia ada pergi masuk bilik air lah. Lepas tu dia keluar balik. Memang sepanjang tu dia ada dia ada duduk di tepi bilik tu buat kerja dia lah. Jadi macam tunggu di situ lah. Saya pun tak tahu apa-apa, tak membantah apa-apa kan. Apa namanya, saya tak adalah macam mekik lah, jangan apa, tak adalah. Tapi saya takut dari segi emosi lah kan, nak lawan orang macam ni. Dia siapa kan. Lepas tu tapi memang saya tak ada nafsu langsung untuk melakukannya kan. Apa namanya, dia komplain kenapa saya punya, saya tak tahu kenapa saya tak naik lah. Kita tak ada nafsu kan, benda tu dipaksa kan. Sampai habis lah kan. Dan pada sama-sama itu kira yang pertama tu.
Ada kadang bulan puasa saya balik siang, kita balik tarawih malam kan, dia telefon juga suruh datang lepas kita tarawih, kita dah puasa, dah bersih, dah bersihkan diri, kemudian dah malam cuba tambahkan ibadat lagi, naik tarawih, balik dia nak ajak lagi kan. Dia tahu kalau pergi ke rumah itu mesti akan jadi benda ni. Ini kita bulan puasa kan. Betul lah. Tapi benda ni bukan satu benda yang mustahil bagi manusia.